Hai guys, hari ni saya akan explain tentang macam mana nak daftar Hata. Hata tu apa? Hata ialah platform pertukaran mata wang kripto yang beroperasi di Malaysia. And guys, Hata sudah dapat kelulusan penuh daripada Suruhanjaya Security Malaysia. So macam mana nak daftar Hata ni? Let's go. Okay, first you guys pergi dekat web type hata.io. Klik ni. Lepas tu tekan dekat sign up now. Letaklah email yang nak daftar. Set password dan confirm password. Di sini, kita kenalah verify email. Pergi dekat Gmail. Tekan dekat verify my email. Sampai sini, kita sudah pun berjaya register Hata account. Tapi guys, register account ni masih tak boleh digunakan if kita punya KYC belum verify lagi. So, lepas tekan verify my email ni, Hata akan terus bawa kita ke Hata sign in page untuk buat KYC. Tekan dekat sign in now. You guys letaklah email yang daftar tadi tu. Tekan next. Letak password yang tadi set tu. Tekan dekat I'm not a robot. Di sini tiklah images berdasarkan arahan tu dan tekan verify. Tekan dekat sign in. Hata akan send 6 digit code untuk verify email you guys dekat Gmail. Lepas tu, kita letaklah 6 digit code tu. Di sini letak nombor telefon yang you guys guna dan tekan next. And Hata akan bagi tahulah phone number kita sudah berjaya ikat di Hata. Tekan dekat got it. Sampai sini kita sudah pun siap semua step sign up. Seterusnya, jom kita buat pula KYC untuk tambah lagi kuat keselamatan akaun kita. Tekan dekat get started. Tekan dekat continue. Okay, step 1 you guys kenalah sediakan info peribadi. Dari sini kita kenalah tick bagi persetujuan untuk proses data peribadi. Tekan continue. You guys kenalah bagi data peribadi yang benar untuk proses KYC ni. Pilih kewarganegaraan dan tax residence country. Tekan continue. Page ni bagi tahulah kita dulu step seterusnya kena buat apa. Tekan continue. Di sini kita kena sediakan IC untuk scan. Make sure waktu scan IC tu elakkan refleksi dan janganlah edit image IC tu. Seterusnya, you guys kenalah benarkan akses kamera untuk teruskan verification. Di sini pula siapa kita kena scan muka. Make sure sebelum scan tu, carilah tempat yang sesuai. Semasa scan muka kita kenalah dalam frame dan elakkan pakai topi, cermin mata dan mask. Tekan continue. Di sini kita akan beralih ke pending verification approval. If tak ada apa-apa, approval ni sekelip mata saja. Tekan dekat done. Semasa tunggu tu, kita download lah dulu Hata app. So, lagi convenience lah when kita nak guna. Pergi dekat Google Play Store ataupun Apple Store. Type Hata. Lepas tu install lah Hata. Tekan dekat open. Tekan dekat profile the top left. Scroll sampai bawah sekali. Kita bolehlah sign in di sini. Selepas sign in ni lah Hata app kita. Kita boleh trade, buy and sell crypto dengan ringgit Malaysia di sini. Macam tu je. Senang kan? Jom join Hata.